wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Langsung dari lokasi kejadian, saya Kalisa membawa ke anda laporan terkini tentang sambutan Hari Raya Peringkat Sekolah yang sedang berlangsung di Dewan Serbaguna pada hari Jumaat 25 April 2025. Seperti yang anda boleh lihat, suasana di sini memang sangat meriah dan ceria. Semua murid dan guru kelihatan segak mengenakan pakaian raya masing-masing. Untuk makluman, program ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama unit HMSK Taman Pelai Emas. Tujuan program ini adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara warga sekolah melalui aktiviti berunsurkan kebudayaan dan kemasyarakatan, menerapkan nilai murni dan semangat perpaduan dalam kalangan murid berbilang kaum, dan menyemai semangat toleransi dan hormat menghormati dalam suasana yang harmoni. Antara aktiviti menarik yang dijalankan pada hari ini termasuklah bacaan Yasin, marhaban bersama skuad musola serta jamuan raya di kelas. Majlis ini turut diserikan dengan kehadiran khas kerabat Diraja Johor Yang Mulia Tunku Hassan dan Yang Mulia Tunku Hamidah beserta keluarga. Semoga program seperti ini memberikan manfaat kepada semua dan menjadi inspirasi untuk program akan datang. Mari kita saksikan bersama sedikit sedutan menarik sepanjang program ini berlangsung. Lemang pula jangan biar terbakar. Puas berpuasa sempurna, menantikan hari yang mulia. Usah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggang-pinggang. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Nak yang ni? Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Yang itu pun boleh. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Sukanya. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Malam semalam cucu meriam, manalah reti nak duduk diam. Cukup sebulan dah kena rantai, mungkin ada yang geram nak mengilai. Ku toleh kiri, ku toleh kanan, ketupat dibedah jadi sarapan. Ibu di dapur belum berpupur, mulalah nanti kalau menggelubur. Hey, yang memandu jangan laju-laju, kan ditahan abang baju biru. Kono nak salam yang dirindu, sekali tak jumpa bini baru. Tapi tadi bukan kisah aku, raya aku masih macam dulu. Jangan ditanya di mana teman, ni urusan dia yang tentukan. Puas berpuasa sempurna, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggang-pinggang. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Sedap tak? Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Sekian sahaja laporan saya pada hari ini. Saya Kalisa dari Nelsa Kejua, Nelsa Studio. Assalamualaikum. Hingga berjumpa lagi dan bye.